Hi guys, good morning. So it's day 3, kita dekat Istanbul. Day 3 Yes, first day kita ada macam trip join orang ah. First day. Sebelum ni 2 hari kita leisure sendiri-sendiri. Gerak sendiri. Hari ni kita nak pergi mana? Daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Orang tu akan ambil kita dalam pukul 8 pagi. Kita akan pergi Bursa dengan Mount Uladak. Kat situ, I tak pasti tapi most probably ada baki-baki snow. So budak-budak ni memang pakai kasut kalis air. Diorang semua dah prepare dah. Ni kasut Shopee RM20 RM20 je. Beli last minute 2 hari sebelum pergi. Aisyah pilih yang same day delivery. Adik pun pakai boots. Adik. Jom keluar jalan. Jom. So now kita tak breakfast hotel tapi kita nak pergi je ambil makanan untuk buah-buahan dan telur-teluran untuk budak-budak. Let's go. Jom kita tengok apa kita akan buat hari ni. Kita orang tengah makan-makan telur, tiba-tiba burung ni datang. Sudah. Uyo, ni nampak garang. Dah. Dah Mariam, dah. Cukup. Adik fries. Semua datang, habis. Ambil kau. Uyo, yang ni cantik. Adik suka. Lala diorang tak makan pun telur. Oh, adik. Weh, dia panggil kawan-kawan dia. I rasa it's not good lah. Semua yang kau tengok yang semua dah datang. Dah, adik. No. Nanti diorang attack adik tau. Diorang ni kan obses dengan kucing-kucing tu. Ini macam dekat rumah tak ada kucing. Padahal dekat rumah punya kucing tak kisah pun. Ini kan nampak kucing je. Ayah. Mami. Budak kecil ni lah. Tengok. Mariam, mana sayang Nami ke kucing ni? Kucing Mami. Adik sayang Nami ke kucing ni? Obses gila. Sepantang nampak kucing. So sekarang it's been 20 minutes. Kita tunggu dekat luar ni. Tunggu driver datang Patutnya pukul 8. Tapi dia kata 8 hingga 8.20. So kita orang pergilah jalan-jalan. Ramai orang Turki tegur budak ni. Dia suka budak kecil. Orang Turki ni suka budak-budak kecil lah. Ni dah kesejukan lah. Tapi dia bila kesejukan dia best kan? Dia cuddle kita. Dia nak peluk. Orang ni datang ambil kita jalan kaki. Tu brother tu. Sebab kawasan ni kereta tak boleh masuk. So bila korang duduk hotel dekat kawasan-kawasan macam kita orang ni, macam ni lah, kena jauh sikit berjalan nak pergi mana-mana. Walaupun orang tu datang pick up dia bukan pick up depan hotel. Alright, dah sampai. Kita punya van nampak. Kita kena ambil dekat jalan besar sebab van tak boleh masuk. Okay, Alhamdulillah. Van besar. Sekali dengan orang ramai ke kita je. Okay, kita kena transfer tu other bus pula. Daripada van ke bus. Dan kita kena tunggu lagi 15 minit. And area ni dia macam masa kita orang dekat umrah sikit. Dia punya vibe dia. Okay guys, so kita dah masuk dalam bus dia after 30 minutes of wait. Sebenarnya kita ni macam sesat part ni. Kita orang kena tulis nama semua. Salah agensi ambil kita. Kita book under agensi lain. Tapi ada 3 agensi berebut-rebut nak bawa Aisyah. Jangan. Kita travel. So kita orang pun tak tahulah kita orang ni dekat agensi yang betul ke tak. Asalkan tak ada nak kena bayar extra, okey. Okay guys, so kita dah sampai dekat bridge ni. Dalam 25 minit kita akan naik ferry. Bas-bas ni masuk ferry. So budak-budak tengah tidur kot. Kita relax lah. Ayah keluar. Keluar. Boleh. Jadi kalau kita nak keluar, nak pergi washroom, nak pergi minum teh apa semua boleh je. Tak apalah, you nak keluar explore you pergi lah. Okay. So kita dah sampai ferry. Kita akan duduk dalam ferry dalam 25 minit. Wow. Cantik pemandangan. Sejuk gila atas ni. Berangin dan sangat sejuk. Aisyah dan budak-budak stay dalam bas je sebab baby semua tengah tidur. Mariam dengan Umar tengah tidur. Naik ferry ni laju gila tau. Bas masuk je terus ferry gerak. Kita orang pun tak sedar ferry dah gerak. Lepas tu dalam ni adalah kafe-kafe. Kalau nak minum, jom kita tengok. Wow guys. Wow. Sayangnya Mariam dengan Umar tak ada. Jom tengok dalam dia ada apa. Ada tempat solat juga. Oh, kalau nak solat pun boleh. Dalam ni panas. Ada heater. Oh, cik ada kedai runcit guys dalam ni. Dah sampai kat first spot kita. Dia kata kita akan naik ATV ni dalam 4 hingga 5 minit. Lepas tu dah sampai atas tu kita akan spend 1 jam. So kita decide untuk naik juga ATV. Tapi untuk 4 people. So susah sikit nak communicate sebab diorang ni tak pandai bahasa Inggeris. So untuk 4 seater ni 3,500 dalam RM400.
Okay, kita dah sampai on top of the mountain. This is my squad. Wah, mana naik dengan uncle. Dia takut. Muka takut. Wow. Wah, Maria, muka stres tapi dengar cakap dengar arahan. Okay, come. Pandai lah Maria, berani lah dia. Okay. 50 dirham. Cup of tea. Bayar teh dia pakai kayu api guys. Okay, so macam mana yang dia punya jagung? Rasa dia pelik. Rasa pelik. Pelik yang Bukan sedap ke pelik tak sedap? Biasa-biasa je. Dia lain. Mungkin rasa butter dia lain. Jagung dia manis. Adik suka. Adik. Sedap ah. Yelah, maksud dia lain daripada Malaysia lah. Sebab teh dia. Ini teh ni 50 lira. Dalam RM6.5. Mahal juga lah. Mahal lah untuk rasa dia markup kat kita. Memang lah. Impossible lah ni original price. Ni berapa? Macam teh biasa tapi wangi. Ni 200. 200 lira. Berapa ringgit? Takkan RM23 yang. You bayar 200 lira. You dah minta. Tak, you pun tak tanya I. Terus buat. So kat atas ni memang mahal gila, especially kalau korang foreigner. I rasa dia markup kau-kau punya. Dalam banyak-banyak customer dia yang naik bas tu tadi, kita orang yang naik sini, yang naik dia punya guys, kita orang punya ATV ni jalan dia punya ekstrim sampai rosak tu. Sampai dia punya ni patah, tayar dia sengit. Hold you, okay. You want to drive a bus? Yes. Jom. Nangis. Okay, kita dah sampai ke destination seterusnya. Ini perkampungan atas bukit dekat Turki. Perkampungan apa nama dia? Apa ayam? Tak tahu. Sebab kita tak faham sangat lah apa dia punya tour guide ni cakap. English dia tak bagus and speaker dia pun tak bagus. Kedai. Speak English with me. Come here, please. Speak English. Come. Okay. I will give you information. Ni kopi tak sedap. Kopi. 40 kind of milk jam. Ya Allah, tak minatnya kopi je. Ginger jam. Ginger. I tak minat ginger. What is that? Fake. What is fake? Fake. Okay, fig. Fake. Buah tu. Sedap. Without sugar. Without sugar? Yeah. Kena beli. Sedap gila. Sedap. Saya suka dua. So ni macam kilang. Kilang spices, ada perfume. Macam berries kan? Macam berry. Macam kita masuk berries. Macam-macam I know. Tapi dia jenama Munira. Tu saya cakap macam berries. yelah, jenama Munira tu kan. Macam-macam bukan makanan ni. Tu. Skincare, lip balm. Olive oil, aloe vera. We have rose also if you want pomegranate. So, kita orang beli macam-macam. Kita orang beli mentol ni untuk hidung. Kita orang beli jam 2 jenis. Lepas tu kita orang beli soap yang sekali dengan sponge. Dia soapkan sponge tu. So, korang boleh pakai terus. Ya, kenapa madam? Thank you. Tak nak. Macam-macam lah kedai kat sini. So basically kalau korang jenis suka shopping dan korang memang budget besar, best. Tapi kalau korang memang bukannya nak shopping, tak best. Sebab diorang akan banyak berhenti kedai sana, kedai sini. Untuk I rasa ada commission kot diorang ni. So kita kena paksa beli. Kalau korang tak nak beli pun boleh. Lunch time. Baik-baik Mariam, fokus. Jom. Let's go makan. Makan paling laju. Tapi kita orang memang lapar tau tak guys. Kita orang literally like sarapan tadi makan seketul telur je. Wow. So inilah dia punya free dish. Kita pergi ambil fries rupanya. Dalam fries dah ada free. Yang fries ni kena tambah 150 lira. So this is our lunch. Akan ada lagi ke this is all? I rasa ni all. This is all Okay, kita makan-makan guys. Dia makan. Sedap dek. Adik pandainya dia lapar.
Dia punya nasi pelik Nasi dia macam bari. Dia punya daging nampak sedap gila, punya ayam nampak sedap gila walaupun simple tapi tak ada sos Orang sini memang tak makan sos Okay guys, kita dah sampai tempat snow. Ada air lagi. Ni air snow ke ni? Jom. Mariam pergi sentuh snow. Mariam pergi sentuh snow. Jom. Jom. Pegang snow for the first time. Go. Mariam pegang dulu. Sejuk. Tapi ais. Memanglah. Snow memanglah sejuk. Abi pun nak pegang. Wih, kerasnya. Rasanya macam pita ais. Wih, kerasnya. Rasanya. Naik chairlift, lepas tu kita turun ke atas. Atas mesti lebih banyak. Jom. So, kita orang naik chairlift. Tiket. Tunduk bawah, tunduk. Lalu bawah je, lalu bawah. Tunduk. Mariam lalu bawah. Okay. Bag in front, okay. 2%. I dengan Mariam lah. Mariam. Oh, kita kena di atas ni. Okay, this is ours. Okay. Sit down, okay? Okay. Oh, Mariam. Bestnya. Kita naik sama-sama. Mariam, peace. Wow, Mariam cantiknya. Berani Mariam. Mariam memang berani. Abi suka Mariam. Mariam nak main snow tak kat atas? Nak? Banyak macam Charlie. Macam Bing. Macam hormat. Oh, macam hormat. Okay, guys, for the first time in my life naik benda ni. Mariam pandang belakang. Roma. So, Aisyah dengan Umar kat belakang kita sebab benda ni boleh naik 2 orang je. Cantik. Dia jumpa kat atas. Mariam, jom. Kita naik. Jom panjat. Okay, panjat bukit ni tau. Let's go. Okay, atas lagi, jom. Malam habis. Okay, dah. Okay, ni best ni, Mariam turun dulu. Jump, Bing Bonnie. Mommy's here to catch you, Bing Bonnie. Habis pegang. Oh, bestnya. Habis pula. Ada sejuk. Okay, So, kita orang tengah enjoy our 20 minutes untuk play with snow. Macam ni rupanya bentuk snow. Dia kalau dekat kawasan yang bawah ni kotor, yang sini-sini yang bersih. Dia macam ais ABC je sebenarnya. ABC yang kita selalu makan tu. Shave ice. Balik kat Abi. Wow. Okay, I nak buat snowball pertama. Sejuk gila. Kebas. Sejuk adik. Sejuk kan? Bukan tangannya. Best. Suka? Ya. Nanti kita naik lagi nak? Amin. Adik. Amin jangan ayam sini. Adik. Hai. Mariam is excited. Sangat sejuk kan? Takut. So sekarang kita dah turun dah. I rasa kita dah lebih masa. Tak tahulah kita dah kena tinggal ke belum. Kalau kita tinggal macam mana Mariam? Aku tinggal menangis. Menangis ke? Bye bye Snow. Bye. See you next trip. Bye. Bye bye. Bye. Lepas ni kita pergi negara panas je Okay. Di snow panas. Mana ada snow panas? Apalah dia ni. I love you. Nanti mami tangan. Nanti rasa kat panasnya habis. Ya, tu api bukan snow. Api. Apalah dia ni. Mana tak cakap I love you Abi pun? I love you baby. I love baby mak cakap. Abi mak cakap I love you baby. Abi. Kau main pegang nanti jatuh tak tahu Ni. Bye bye, cakap bye bye. Bye baby. Mana tripod? Tu. Aisyah dah jatuhkan tripod kita guys. Dah no more family pictures. Aduh, apa dah Umi ni? Apa? Itu yang baru Ya. So, sekarang kita nak masuk. Ari tak tahu dah ni checkpoint yang keberapa. Kita nak pergi Cable car. cable car. Oh, gelap. So, sekarang kita dalam cable cars. Tingginya. Tinggi bergenting punya ni. Dan jauh. Tak silap 30 minit. Dia cakap. Ya. 9 km dengan dia.
Woi, muka kemek. Sayang, Ya? this is something new, unique. Nak masuk tandas dia pun, tengok ni. Wajar nak masuk train. Jom masuk tu. Ingatkan jom masuk tandas tu. Oh, sini dekat, bila korang dah sampai dekat atas bursa ni, atas apa ni, bawah bukit. Dia ada macam-macam lah. Ada juga kedai-kedai, shopping. Jom tengok. Okey, kita spend lagi 40 minit dekat kawasan ni. Ada masjid, ada shopping. Oh, kawasan ni tenang, macam kawasan kampung yang tenang. Jom sayang. 40 minit kita akan datang sini balik tau. Cantiknya sejadah-sejadah ni. So sekarang kita berada di Ottoman House, rumah pertama dibina di Bursa ni. And now rumah ni dah dijadikan sebagai kedai lah. Kita boleh masuk rumah ni untuk shopping. Umar, adik. Wow. Exactly. Exactly, yeah. But nothing will happen without the will of Allah. Exactly. So what is this place before? It was the garden right here. Oh, the garden. Oh. Exactly. Wow, okay, ni rumah dia. So korang masuk-masuk ni, dia punya garden dulu berapa 2000 tahun dahulu. Sekarang jadi kedai yang sangat cantik. Perhiasan kat sini semua cantik-cantik, tapi mahal lah. Memang mahal. Kalau korang pandai nego, boleh nego. Jom kita. Wow. This is the real house? This is the real house. You hear the old construction for the house. Oh. We right now make it like a museum. This is real wood. 2000 years ago? Wood. Not 2000. We renovated more than 5 times actually. Oh, yo. Yeah. Renovate it more than 5 times dah rumah ni. Ni confirm dia punya office. What is this? Wow, cantik guys. Ini korang kena masuk, memang cantik. Sekejap aku nak shopping. So kita dah sampai dah dekat hotel kita. And sebabkan esok kita dah nak balik, kita decide untuk makan dia punya fish and chip. Fish and chip 400, fish and wrap 200. Ni aku tak faham apa dia. Aisyah dia dah tak tahan kesejukan dengan jaga anak. Umar dah berak. So dia orang akan balik bilik dulu. Okay, kedai dia memang ramai sangat orang, tapi laju. And now kita masuk bilik, kita review dalam bilik je. Inilah suasana Istanbul waktu malam ya guys. Kita orang baru dapat jumpa selepas 3 malam kat sini. Sebab 2 malam pertama kita orang memang jet lag gila, kita orang tidur ikut time Malaysia. Okay, dah sampai bilik. Okay guys, so ni dia punya makanan. Ada 2 jenis kan. Kita orang kena review senyap-senyap macam ni sebab Umar dengan Mariam dah tidur. So kita orang berdiri je review ni. Aduh, ni malam terakhir kita orang kat Istanbul. Besok 5 pagi kita pergi airport. Yo, berminyak-minyak kau. First impression. Mahal ke murah? Murah. Yang ni 200 sahaja. Sumpah. Murah kan? Murah lah. RM200 Malaysia. Kat ni. Satu lagi saya beli dalam kotak ni, tapi kita makan tu dulu. This is a short review because sebab kita orang berdiri. Kita orang tak penat. Okay, dia kata apa? We just want to tell you berbala ke tak beli tu je. Yeah, because kedai ni siang malam orang penuh. Tadi penuh. Tapi surprisingly dekat Istanbul sekarang I tak nampak orang Melayu. Melainkan kita pergi Galata Tower tu je. Kan? Yang lain tak nampak orang Melayu. Tapi ni roti lah, can I eat terus sini? Ya. Bismillah, thumbnail. Bismillah makan Tak payah makan. Okay. Serius lah? Makan dia. Makan dia, makan. Cuba you rasa, lepas tu dia makan. Bismillah. Macam sedap dia. Ni best because dia ada sauce. Rasa ikan dia tak hanyut. Lepas tu ada rasa lemon, dia perah lemon. Ada masam-masam lemon. So rasa fresh. I understand the hype. Sedap, unik. Ya, kalau Unik lepas tu I tahu orang Istanbul, orang Turki suka makan ikan. Ya. Yeah. Sebab tu orang memancing macam orang gila. Okey, buka lagi. Dan kenapa I teringin sangat nak try benda ni sebelum I balik daripada Istanbul? Sebab dekat Malaysia tak ada shawarma kita. Tak ada shawarma ikan. Kalau kat yang lain, doner-doner yang lain ada. kan ada je kat Malaysia sebenarnya. Ini tak ada.
Menarik, sedap. Lepas tu you ada Oh, tak tu ada rasa tulang tulang-tulang? Ya, tulang-tulang ikan tu. Menarik. I understand. Yang seterusnya ni, I beli, dia ada juga beef. Tapi I tak nak lah order beef. I order shrimp. Oh, look at that. Butter shrimp kan. Macam besar gila tulang ikan dia, sumpah lah. Orang sini relax-relax juga makan tulang ikan ni. This is butter shrimp. Oh, banyak weh. Sumpah, weh. Ni kalau Dalam timbang 20. kat NSK dah RM14 yang ikut tau. Ya. I suka udang. Tapi yang macam ni je lah order dia. Ni je. Dia kata Yang ni ni best mahal ke? sikit. Yang ni 500 Turkish lira. Memang patut mahal. Dia ada 500. Dia ada bagi lemon. Sah, RM60. Sumpah, RM560. Kau biar betul RM560. Betul lah, 100 RM10.30 macam tu. Ya. Ui, mahalnya udang. Berapa ekor je? Yang tu 200 berapa? RM23 macam tu. Mahal lah. Memang mahal lah. I ingatkan murah. Terus saya tak ikhlas makan. Dah lah udang kosong je dengan sos-sos. Sedap. At least kan je mati. Tapi sedap lah. Sedap je. Love ada lah terlalu lapar. Yang ni kita akan habiskan kan. Senang. Jarang kita review tak habis kan. Okey lah guys. So untuk ikan tadi tu I bagi, honestly sebab I tak minat ikan, I lagi suka shawarma daging. I bagi 5 sur. 7. Untuk shrimp ni sebabkan dia terlampau mahal, I bagi dia 5 sur Dia juga. sama. Sebab dia biasa je. Dia macam kau masak sendiri udang kat rumah korang. Kau Lepas tu letak perah lemon. Letak butter. sos sriracha yang pedas-pedas sikit tu. Tak butter, udang-udang kecil sini. Korang boleh buat sini kat rumah. RM60. Bye bye guys. Tapi you understand the hype macam you tengok orang pergi ramai-ramai tu. Mungkin taste diorang kot Kan orang nak try. Yang datang tu semua foreigner. By the way, last I nak cakap. You perasan tak makanan yang kita makan dan review kat sini kebanyakannya masin. Diorang punya taste macam suka makanan yang masin. Diorang suka masin. I tak tahu lah kenapa. Tadi je masa lunch dapat free tadi je makanan yang tak masin. Tu pun patty dia sikit masin. Okey lah, bye. Kita orang nak pergi Cappadocia esok. So, rehat. Bye bye. korang tak sempat komen pun. Tapi esok jangan pergi Cappadocia. Bye. So, inilah kita punya hotel. Macam best je. So, kita ada dalam bilik anak perempuan raja.